Pernah terfikir tak nanti dalam kelas bukan satu tapi dua guru mengajar serentak? Bukan mimpi tau. KPM akan memperkenalkan sistem co-teaching dalam kurikulum persekolahan 2027. Dua guru, satu kelas, satu matlamat. Maknanya, dua tenaga pengajar bekerjasama ajar murid dalam masa yang sama. Bukan guru dan pembantu, tapi dua cikgu. Suasana kelas pun akan lebih interaktif, seronok, tak bosan dan pelajar boleh fokus dengan lebih baik. Yang best, kaedah ni dah diuji dengan 130 orang guru. Hasilnya positif guys. Ramai kata mereka lebih faham gaya belajar pelajar. Dan murid pun lebih bersemangat. Dan ada subjek baru tau, alam dan manusia. Gabung sains, bahasa dan sosial. Nampak macam susah, tapi sebenarnya lebih menyeronokkan sebab murid belajar secara bersepadu. Pendek kata, tahun 2027 nanti, dua cikgu satu kelas tapi impaknya macam 10.